Apa cerita beza aku? Weh, aku dah start rindu lah nak bawa beza aku ni pergi kedai depan. Macam yang korang tahu, beza aku ni dah masuk part-part finishing dekat belakang tau. Lepas je kita tembak cat and clear 30 layer. Now kita dah masuk zone untuk finishing and pasang barang. Tapi sebelum tu, aku rasa macam ada benda yang tak complete and kita patut tambah tau. Aku rasa kita patut tambah spoiler yang simple dekat beza ni. Macam spoiler ni, aku pakai A-Master tau. Dia simple sebab kiri kanan spoiler dia ni tak ada penyambung sampai ke bawah. Apa-apa pun, thank you dekat big boss kita ni, Hakim, owner kepada HMZ. Dia lah yang kuat racun aku semua benda. And aku sempat jugalah QC sendiri, tengok mana yang okey tak okey dekat beza aku ni. Rupanya memang betul lah, kerja diorang ni memang takkan dapat dekat tempat lain tau. Part-part kecil tu semua cantik je diorang buat. Lepas ni kau dah jumpa kan pot nak cat kereta kan, aku ada letak nombor diorang kat bio aku tau. Korang boleh contact kat situ. Okay, tunggu aku update bila dah siap nanti. Tak sabarnya. Okay lah, bye bye. Weh, dah habis dah weh. Dah habis dah video ni. Dah pergi tidur.